Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua my friend dan juga shalom buat jebeng-jebeng yang berkentayangan di luar sana. Okey, kali ni aku nak cerita tentang berkenaan dengan MyKAS, MyPR, status pemostatin tetap di Malaysia, dan juga apa sebenarnya hak-hak mereka, dan juga aku selit jugalah tentang pendatang-pendatang haram yang berada di Malaysia berdasarkan kepada undang-undang dan juga kepada sistem immigration dan Jabatan Pendaftaran Negara kita lah. Okey, buat masa sekarang ni kan, kebanyakan orang rakyat Malaysia ni cuma tahu MyKad je, okey, sebagai kad pengenalan rasmi untuk kita warga negara kan. Tapi tak ramai juga yang sedar bahawa ada dua lagi jenis kad yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, iaitu MyPR dan juga MyKAS. Kedua-duanya diberikan kepada individu yang tinggal di Malaysia secara sah tetapi bukan warga negara. Namun, apa beza antara pemaustatin tetap dan juga pemaustatin sementara itu? Dan apakah hak mereka dalam negara ini? Dan bolehkah mereka untuk memohon menjadi warga negara Malaysia? Okey, hari ini Papa Rock akan bongkarkan semuanya, akan berikan apa segala info yang Papa Rock tahu berdasarkan fakta rasmi daripada Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN Malaysia. Alright. Bahagian 1, pengenalan rasmi tentang sistem kad di Malaysia. Okey, Jabatan Pendaftaran Negara JPN telah menetapkan bahawa ada 3 jenis kad pengenalan utama di Malaysia, iaitu yang pertama MyKad untuk warga negara Malaysia, kedua MyPR untuk pemaustatin tetap, ketiga MyKAS untuk pemaustatin sementara. Ketiga-tiganya telah dikeluarkan di bawah Akta Pendaftaran Negara 1959 ataupun dalam kurungan Akta 78 dan Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara tahun 1990. Bahagian kedua, apa itu pemaustatin tetap dan juga MyPR? Menurut JPN, pemaustatin tetap ataupun permanent resident ialah seseorang bukan warga negara yang telah dibenarkan tinggal di Malaysia untuk tempoh masa yang tidak terhad. Mereka ini telah diluluskan status tinggal kekal oleh Kerajaan Malaysia. Biasanya selepas memenuhi beberapa syarat yang ketat seperti telah tinggal lama di Malaysia, selalunya lebih daripada 10 tahun, mempunyai pasangan atau keluarga warga negara Malaysia, menyumbang dari segi ekonomi, sosial atau pelaburan, dan yang terakhir tidak mempunyai rekod jenayah dan bebas daripada masalah imigresen. Apabila seseorang itu diluluskan sebagai pemaustatin tetap, mereka akan menerima kad MyPR, kad yang berwarna merah tu. Okey? Kad ini adalah bukti sah bahawa mereka boleh menetap di Malaysia secara kekal. Hak pemaustatin tetap di Malaysia. Sebagai pemaustatin tetap, mereka menikmati banyak keistimewaan yang hampir sama seperti warga negara. Antaranya, hak untuk tinggal dan bekerja di Malaysia tanpa had masa, hak ataupun boleh membuka akaun bank, menjalankan perniagaan dan memiliki kenderaan, boleh mendapatkan rawatan di hospital-hospital kerajaan, anak mereka boleh bersekolah di sekolah-sekolah kerajaan, boleh memohon kewarganegaraan Malaysia selepas tempoh yang tertentu. Namun, masih ada batas undang-undang penting yang membezakan mereka daripada warga negara, iaitu tidak boleh mengundi dalam pilihan raya, tidak boleh menyertai perkhidmatan awam tertentu, tidak boleh memiliki tanah rizab Melayu, dan juga status mereka boleh dibatalkan jika didapati melanggar undang-undang imigresen. Bahagian ketiga, apa itu pemaustatin sementara dan MyKAS? Sekarang kita lihat pula kategori kedua, iaitu pemaustatin sementara ataupun temporary resident. Mengikut laman rasmi JPN, pemaustatin sementara ialah bukan warga negara yang dibenarkan tinggal di Malaysia untuk tempoh yang tertentu, dan mereka akan diberikan kad pengenalan khas yang dikenali sebagai MyKAS. Okey, ciri-ciri kad MyKAS ni ialah ianya berwarna hijau. Ia juga mempunyai tarikh luput dan mesti diperbaharui setiap 5 tahun. Ianya dikeluarkan di bawah Peraturan 5/3/C Peraturan Pendaftaran Negara 1990. Kategori ini juga biasanya melibatkan individu seperti orang yang lahir di Malaysia tetapi status kewarganegaraannya tidak dapat ditentukan. Contohnya,
ibu bapa bukan warga negara atau tidak mempunyai dokumen yang lengkap. Individu yang sedang menunggu proses permohonan PR atau kewarganegaraan. Dan juga mereka yang dibenarkan tinggal sementara atas sebab kemanusiaan atau sosial. Hak pemaustatin sementara di Malaysia. Berbanding dengan pemaustatin tetap, hak pemaustatin sementara adalah lebih terhad. Mereka boleh tinggal di Malaysia secara sah sepanjang tempoh sah MyKAS, tetapi perlu memperbaharuinya setiap 5 tahun. Kebiasaannya mereka dibenarkan bekerja, belajar dan mendapatkan rawatan asas bergantung kepada kebenaran yang telah diberikan oleh kerajaan. Namun, mereka tidak mempunyai hak untuk kekal dan tidak boleh memiliki tanah atau mengundi. Mereka juga belum dianggap warga negara dan boleh kehilangan hak tinggal sekiranya melanggar syarat permit atau undang-undang imigresen. Okey, perbandingan MyPR dan juga MyKAS. Untuk memudahkan korang faham, ini adalah perbandingan jelas antara MyPR dan MyKAS berdasarkan maklumat rasmi JPN. Okey, untuk MyPR, kadnya adalah berwarna merah, manakala MyKAS kadnya adalah berwarna hijau. Tempoh sah untuk MyPR adalah tiada had ataupun dalam istilah dia adalah kekal sehingga dia mati. Tetapi untuk MyKAS, tempohnya adalah hanya 5 tahun saja dan wajib diperbaharui setiap 5 tahun. Okey, untuk hak tinggal pula, MyPR boleh tinggal di Malaysia. Tapi MyKAS hanya sementara saja. Ingat dia orang hanya sementara saja dengan izin kerajaan Malaysia. Okey. Untuk MyPR, mereka boleh bekerja, tak ada halangan, tiada had dan tiada apa-apa sekalipun lah. Kau boleh bekerja kat mana-mana pun tak ada hal dengan kerja dekat JPA pun boleh, tetapi tidak boleh memegang jawatan tinggi lah. Tetapi untuk MyKAS pula kau boleh bekerja, tetapi atas kebenaran kerajaan. Okey. Untuk MyPR, engkau tidak boleh mengundi, dan MyKAS pun sama juga, dia tidak boleh mengundi. Okey, dan untuk MyPR juga, dia tidak boleh memiliki tanah rizab Melayu. MyPR, jangan kata MyKAS pun sama juga, tidak boleh memiliki tanah rizab Melayu. Untuk MyPR, layak untuk memohon kewarganegaraan selepas tempoh tertentu. Tetapi MyKAS tidak, kecuali dia kena mohon dulu MyPR. Dia kena mohon dulu PR, barulah dia boleh mohon kewarganegaraan Malaysia. Dan kedua-dua kad ni juga dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia. Bahagian 5, proses dan status kewarganegaraan. Ramai juga yang tertanya, adakah pemegang MyKAS atau MyPR boleh jadi warga negara Malaysia? Jawapannya ya, tapi bergantung pada status dan juga tempoh mereka tinggal. Okey, untuk pemegang MyPR, mereka boleh memohon kewarganegaraan Malaysia di bawah perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan selepas tinggal selama tempoh yang ditentukan dan menunjukkan kesetiaannya hanya kepada Malaysia. Dan untuk pemegang MyKAS pula, perlu memohon pemaustatin tetap dahulu. Okey, barulah mereka boleh mohon kewarganegaraan. Dia kena mohon MyPR dulu. Jadi MyKAS ialah langkah awal dalam proses yang panjang untuk menuju taraf kewarganegaraan. Okey, kesimpulannya, ketiga-tiga kad ini mencerminkan tahap perbezaan status seseorang di Malaysia. MyKAD adalah rakyat Malaysia sepenuhnya. MyPR, pemaustatin tetap, boleh tinggal kekal tapi bukan warga negara. MyKAS pula adalah pemaustatin sementara yang dibenarkan tinggal dengan had masa dan perlu diperbaharui. Walaupun mereka bukan warga negara, sistem ini telah menunjukkan bahawa Malaysia mengiktiraf dan melindungi hak individu yang menetap di sini secara sah, selaras dengan undang-undang dan prinsip kemanusiaan. Okey? Dan sekarang ni aku nak cerita pula tentang status dan hak penduduk haram di Malaysia ikut undang-undang Malaysia. Okey, berikut ialah penjelasan terperinci berdasarkan undang-undang sebenar Malaysia, khususnya Akta Imigresen 1959/63 dalam kurungan Akta 155 dan Akta Pendaftaran Negara 1959 Akta 78. Okey, bukan pendapat peribadi aku semata-mata. Ini adalah berdasarkan kepada undang-undang yang ada di Malaysia pada Akta Imigresen dan juga Akta Pendaftaran Negara. Okey, yang pertama,
definisi tinggal secara haram. Menurut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63, seseorang dianggap tinggal secara haram jika masuk dan berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah yang dikeluarkan di bawah akta ini. Maksudnya, sesiapa yang pertama masuk ke Malaysia tanpa dokumen perjalanan sah, atau yang kedua melebihi tempoh visa ataupun pas lawatan, atau ketiga menyalahgunakan permit kerja atau pas pelajar, semuanya dikategorikan sebagai pendatang haram. Okey, ya, ataupun orang kata tu parti lah, pendatang tanpa izin. Kedua, hak mereka di sisi undang-undang. Secara undang-undang Malaysia, mereka tidak mempunyai hak untuk tinggal, bekerja atau belajar di negara ini. Semua hak sosial atau ekonomi mereka tidak diiktiraf secara rasmi. Okey. Kat sini aku nak tunjukkan kedudukan hak mereka satu demi satu. Okey. Tinggal di Malaysia dari segi hak undang-undang mereka tiada. Okey, kelahiran mereka dianggap sebagai pelanggaran imigresen. Okey, untuk bekerja ataupun berniaga, dalam segi undang-undang pun mereka tidak boleh berniaga. Tidak ada hak mereka untuk berniaga ataupun bekerja. Okey. Iaitu tiada permit kerja sah dan mereka boleh ditangkap serta didenda dan dipenjarakan serta dihantar pulang. Okey, untuk akses kesihatan awam, hospital kerajaan akses mereka adalah terhad. Okey, mereka boleh dirawat hanya untuk kes kecemasan atau penyakit berjangkit. Biasanya mereka perlu untuk bayar kadar warga negara asing lah. Mereka tetap juga boleh dapat akses tu hanya untuk hal emergency dan juga penyakit-penyakit. Kalau kau demam ke, sakit perut ke apa, tak ada. Kalau kau dah nak mati, boleh untuk mendapatkan rawatan kesihatan di hospital-hospital kerajaan lah. Contoh kau nak bersalin, nak terberanak ke apa kan, tu boleh. Kalau kau demam ke, sesama ke, apa ke, pening-pening lalat ke, tak ada. Okey, kau pergilah klinik swasta tu. Okey, alright. Okey, untuk akses pendidikan, akses pendidikan mereka pun terhad. Okey, anak-anak mereka tidak layak sekolah kerajaan kecuali kalau ada program khas kemanusiaan, contohnya sekolah alternatif UNHCR, itu mereka layak mendapat pendidikan, tapi bukannya di sekolah kerajaan, tetapi sekolah yang dianjurkan oleh UNHCR atau program dasar kemanusiaan ataupun human right lah. Okey, untuk pemilikan harta pula mereka tiada hak di sisi undang-undang. Tidak boleh memiliki tanah, rumah atau kenderaan secara sah. Kalau mereka nak beli juga kereta ke, rumah ke, motor ke apa, tanah ke apa ke, mereka boleh beli. Tetapi dari segi undang-undang, transaksi itu tidak sah. Bermakna apa? Contoh, kalau aku ada kereta, aku nak jual dengan pendatang haram, aku tak boleh tukar nama kat geran tu. Okey? Tak boleh tukar nama. Dia hanya boleh beli saja, cash money. And then kemudian kalau aku nak buat dajal, aku ambil balik kereta tu, dia pun tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh nak cakap dengan polis dengan apa ke, ataupun nak mengadu ke apa. Oh, saya dah beli ni, ni agreement apa semua. Agreement pun tak sah. Okey? Kalau ada pun agreement sekalipun, agreement tu pun tidak sah. Sebab apa? Mereka adalah pendatang haram. Okey, dari segi perlindungan undang-undang pula, macam mana Pak Parok? Okey, perlindungan undang-undang mereka pun terhad. Mereka masih lagi tertakluk kepada undang-undang jenayah, tetapi tidak memiliki hak keimigrasenan. Okey, macam kita yang ada yang warga negara dan juga mereka yang datang secara sah, mereka kalau tak ada buat apa-apa semua, mereka bebas berjalan kat mana saja, mereka tak ada masalah. Mereka boleh melakukan apa saja yang mereka nak tanpa melanggar undang-undang, tak ada masalah. Tetapi yang berdatang haram ni, mereka nak keluar pun takut. Sebab apa? Takut kena tangkap. Okey, iaitu bab kata orang tu, kebebasan bergeraknya tidak dijamin, tidak terjamin di dalam Malaysia ni, melainkan kalau mereka mempunyai permit dan sebagainya, dokumen yang sah lah, ataupun mereka warga negara dan sebagainya. Okey, sebab apa? Mereka takut nampak je lori immigration, mereka terus lari sorok di dalam tong ikan. Okey, ketiga, hukuman bagi pendatang haram. Menurut Seksyen 6-3 Akta Imigresen 1959-63, hukuman bagi mereka yang tinggal tanpa dokumen sah ialah boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan juga boleh dikenakan sebatan tidak melebihi 6 kali rotan. Selain itu, mereka juga boleh ditahan dan usir balik ke negara asal, dan pihak yang melindungi, menggaji atau menyembunyikan pendatang haram juga boleh dikenakan hukuman berat, iaitu di bawah Seksyen 55B dan juga 55E Akta Imigresen. Keempat, tetapi hak asasi
mereka tetap dilindungi. Kena ingat tu. Mereka juga tetap ada hak asasi tetapi limited. Okey, apa dia hak asasi mereka? Okey, walaupun mereka tiap mempunyai hak immigration, Malaysia masih terikat dengan prinsip hak asasi kemanusiaan yang telah diiktiraf dalam undang-undang antarabangsa seperti Konvensyen Hak Kanak-kanak PBB. Contohnya, kanak-kanak tanpa dokumen tidak boleh dinafikan hak untuk hidup dan berpendidikan asas, dan mereka juga masih boleh mendapat rawatan perubatan kecemasan sahaja. Namun, perlindungan ini bersifat kemanusiaan, bukan hak sah di sisi undang-undang Malaysia. Bermakna apa? Walaupun mereka ada hak untuk berpendidikan, tetapi kalau kerajaan kata no lah. Ini hanya untuk kemanusiaan saja. Dan juga rawatan perubatan. Walaupun mereka ada hak dari segi kemanusiaan untuk mendapat rawatan perubatan kecemasan di hospital kerajaan, tetapi kalau doktor menolak ataupun pihak hospital menolak, tak nak rawat mereka, contoh sebab apa, hospital tu dah menanggung hutang, dia beranak dia apa, lepas tu dia lari, dia tak bayar dan sebagainya, dan hospital tu terpaksa menanggung kos tu yang dah, orang kata tu bukan seorang dua yang buat, ramai kan. So jadi akan datang kemungkinan hospital akan menolak je macam tu je. Mereka tidak boleh untuk mendakwa kerajaan Malaysia dan sebagainya. Sebab apa? Mereka tiada hak dari segi undang-undang immigration. Okey? Kena faham tu. Kelima, proses pengampunan dan pengesahan status. Kerajaan Malaysia kadang-kadang menjalankan program pengampunan pendatang haram ataupun rehiring nampi atau pelan pemutihan. Tujuannya adalah memberi peluang kepada pendatang tanpa izin ataupun pendatang haram ni untuk mendaftar semula, atau pulang secara sukarela, atau memohon permit kerja sah melalui majikan yang berdaftar. Tapi hanya mereka yang tidak mempunyai rekod jenayah dan yang mematuhi prosedur saja yang akan dipertimbangkan. Bermakna permohonan kau ni, kau tak boleh nak kata bila kau mohon, kau kata, oh aku dah mohon kenapa tak dapat, kau nak marah, tak boleh. Okey? Permohonan kau tu kau hanya boleh bermohon dan dipertimbangkan. Bermaksud apa? Itu hak kami lah, kerajaan Malaysia kan, kami kan, kerajaan kami nak bagi tak bagi. Okey? Kena ingat tu Okey, secara ringkasnya mereka boleh tinggal secara ringkasnya mereka yang tinggal seharian di Malaysia tidak mempunyai hak sah untuk menetap, bekerja atau belajar. Mereka juga tertakluk kepada tindakan undang-undang di bawah Akta Immigration 1959-63 termasuk penjara, denda dan pengurusan serta rotan. Okey. Namun dari segi sudut kemanusiaan, Malaysia tetap membenarkan akses terhad kepada rawatan kesihatan dan pendidikan asas, terutama untuk anak-anak dan kes kecemasan. Undang-undang Malaysia menegaskan bahawa pemaustatin sah mesti melalui saluran yang betul, iaitu MyKAS untuk sementara, MyPR untuk kekal dan MyKad untuk warga negara. Itulah garis sepadan jelas antara hak, tanggungjawab dan juga undang-undang negara. Dan dekat sini juga aku nak bagi tahu berkenaan dengan hak mereka ataupun pendatang haram ni yang bekerja ni kan. Kalau mereka bekerja ni macam mana pula okey? Aku akan beritahu kat sini. Kalau mereka bekerja kemudian mereka ada masalah di bohong ataupun di kerajaan majikan tak bayar gaji, okey, mereka tetap juga ada hak untuk dibayar gaji di bawah Akta Kerja 1955 Seksyen 2 dan juga Seksyen 69, iaitu akta ini melindungi semua pekerja tanpa mengira status immigration selagi terbukti mereka bekerja di bawah majikan yang tertentu. Maknanya pendatang haram ni tetap juga memiliki hak walaupun dia bekerja secara haram, iaitu hak gaji. Okey? Ini bermakna mereka masih boleh menuntut gaji jika telah bekerja dan majikan gagal membayarnya. Mahkamah Buruh Malaysia pernah menerima kes parti menuntut tunggakan gaji dengan syarat wujud bukti pekerjaan, iaitu seperti slip gaji, mesej saksi ataupun bla 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 lah. Okey? Namun akan tetapi selepas kes selesai, immigration tetap boleh menahan mereka kerana status kerana status tidak sah mereka ataupun status pendatang haram mereka. Okey, jadi walaupun mereka dilindungi sementara di bawah hak pekerja, tetapi mereka tidak dilindungi langsung sebagai penduduk sah. Tu kena ingat jemaah Answang. Kau jangan bila aku sembang macam ni, kau ada hak lah apa semua, tak. Okey.
Dan untuk maklumat semua segala dalam maklumat dalam video ni aku sahkan melalui laman rasmi Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia. Okey. JPN. Dan aku juga ada huraian jugalah sedikit sebanyak berkenaan dengan poin-poin yang aku berikan ni berdasarkan kepada pemahaman aku lah. Okey, aku harap selepas ni kawan-kawan kita fahamlah dengan apa yang status MyKas, MyPR, warga negara dan juga pendatang haram yang berada dalam Malaysia ni supaya jangan tertipu. Okey? Jangan tertipu. Sekejap lagi ada permit apa bebas lah apa, itu semua pembohong. Permit bebas semua tu tak ada, itu semua pembohong. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Jabang, be nice.